Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersama saya Cikgu Siti Khadijah binti Idris akan meneruskan lagi topik dalam bab 3 ini, iaitu standard kandungan 3.5, peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Untuk video bahagian pertama ini, kita akan imbas kembali apa yang telah kamu pelajari dalam topik 3.2. Okey, kita akan menjawab soalan mengenai haiwan vertebrata dan manusia. Okey, soalan yang pertama. Apakah fungsi sistem peredaran darah? Ingat ya, fungsi sistem peredaran darah. Okey. Jawapannya ialah sistem pengangkutan khusus yang mengangkut oksigen dan nutrien ke semua sel badan. Juga menyingkirkan bahan kumuh dari semua sel ke luar badan, dan penting untuk kelangsungan hidup dan fungsi organ. Kamu kena ingat 3 kata yang penting, iaitu oksigen, nutrien dan juga bahan kumuh. Baiklah, kita teruskan pula dengan soalan yang seterusnya. Apakah organ utama yang terlibat? Organ utama. Ingat, tanpa organ ni kita akan mati. Ya, betul. Ada yang menjawab dengan betul. Jawapannya ialah jantung. Kita teruskan pula dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Adakah arteri, kapilari dan vena bersambung menjadi satu salur yang berterusan? Arteri, kapilari dan vena. Ingat ya. Ya, ada yang menjawab dengan betul. Ketiga-tiganya saling bersambung antara satu sama lain. Soalan yang keempat. Soalan yang keempat, anda perlu mengenal pasti jenis haiwan berdasarkan rajah yang cikgu tunjukkan ini. Okey, rajah yang pertama. Okey, rajah yang pertama, kita tengok jantungnya. Jantung mempunyai ventrikel dan atrium. Hanya satu ventrikel dan satu atrium. Apakah haiwannya? Betul. Haiwannya ialah ikan. Okey, kita teruskan pula dengan soalan yang seterusnya. Okey. Kita tengok bilangan atrium dan juga bilangan ventrikel pada jantung. Okey, haiwan ini mempunyai 2 atrium dan hanya 1 ventrikel. Apakah dia? Ya, betul. Haiwan ini adalah amfibia. Adakah anda kenal apakah contoh haiwan yang cikgu tunjukkan di sini? Ya, betul. Axolotl. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Lihat rajah ini dengan teliti. Haiwan ini mempunyai 2 atrium dan 1 ventrikel. Ingat, apa haiwan ini? Ya, betul. Haiwan ini ialah reptilia. Dan soalan yang terakhir. Lihat, berapakah atrium? Ya, betul, 2 dan juga 2 ventrikel. Bermaksud, haiwan ini 4 ruang jantung sama dengan manusia. Apakah dia? Ya, betul. Mamalia dan juga burung. Tahniah kepada mereka yang berjaya menjawab semua soalan dengan betul. Jumpa lagi dalam video seterusnya untuk imbas kembali sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Sekian, terima kasih.